Salam korang. Korang tahu tak apa fungsi protein skimmer ni? Selalu orang tanya apa fungsi protein skimmer ni? Wajib ke protein skimmer ni untuk kolam air laut ni? Okey, jom aku terangkan. Protein skimmer ni dia akan menapis segala kekotoran yang ada dalam air. Semua kepada air lah. Kalau macam dari ikan ke apa barang yang apa-apa kotoran yang jenis kasar ni, jenis yang kasar-kasar tu dia akan tersedut, dia akan filter gunakan pump lah. Kalau protein skimmer ni fungsi dia akan tapis kotoran-kotoran kimia-kimia ataupun minyak-minyak yang ada dalam air. Aku tunjuk nampak tu, dia akan berbuih macam tu lah. So tapisan buih tu dah ditapis lah, dia akan masuk ke dalam tank ni. So tank ni maknanya nutrien yang bahaya untuk ikan. Kalau dekat laut, korang perasan tak kalau dekat pantai-pantai tu kenapa berbuih dekat pinggiran pantai tu? Itulah apa protein skimmer semula jadi untuk ikan dekat laut. Kalau dalam rumah, kita gunakan protein skimmer. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau korang suka, save video ni, share dengan kawan-kawan yang lain. Lepas tu, korang boleh follow Abang Aquarium. Assalamualaikum.